Kesian tengok sangat kesian tengok diorang bertempik-tempik mempertahankan diorang punya kebun. Yes, diorang ini penceroboh. Degil pula tu. Perasan tak? Ada seorang tu dia sampai serak-serak suara. Maknanya dia bertempik daripada pukul 11 pagi hari yang penguatkuasa sampai, sehinggalah tak tahu berapa jam dia bertempik. Selagi ada orang dia bertempik, obviously suara dia serak. Dalam pada serak-serak tu ada satu suara yang I terdengar. I think you all pun perasan. Dia kata, kita bayar. That is the interesting part. Of course, kalau kita tengok pun kita akan tertanya-tanya, kenapalah pula benda ni yang dah 40 tahun tak ada siapa nampak ke? Tak ada siapa perasan ke? Yang meronda hutan tak nampak ke? Proses mula tebang balak, bawa keluar balak, lepas tu tanam durian raup ni is very popular. Ramai kita juga pergi darat ambil dekat sana. So kan banyak lalu lalang keluar masuk. Tak ada siapa perasan ke? Ada aktiviti perniagaan di dalam tu, kan? Kekecohan ini sejak 2021 rasanya ada banyak series of complaint. It's like ada 176 bulan 12 hutan simpan teras yang mereka dapat perasan beroperasi 2 tahun. Pokok dia pun muda-muda lagi ditebang sebanyak 600 pokok. Apalah, baru berusia 2 tahun. Mungkin belum dapat hasil, mungkin bayaran tak cukup kot. Minta-minta tak bayar kot. Maksud I ialah macam ni. Salah tetap salah. Okey, menceroboh tetap menceroboh. Ini adalah hak kerajaan negeri, tanah mereka untuk buat apa pun. Nak tebang, kita tengok tak sampai hati. Our empathy so high. Kita kata kesiannya mengusahakan tanah ini walaupun ceroboh daripada anak itu kecil, sehinggalah anak itu sekarang pun dah bapak-bapak orang. Yang I nak kata ialah, siapa yang kenyang di sini? Ada yang kenyang. Tekan penceroboh ini, diorang bayar kepada siapa? Ada 2 mesej yang disampaikan sini kepada kita public. Pertama, don't ever menceroboh. It is very very big offence. Kedua, jangan ambil rasuah. Ini bukan pergauman, tapi selalunya orang kata, maaf ya, Cina ni tak makan sama, nak itu, nak ini, buat tak faham. Sebenarnya lengkapkan ayat itu. Melayu yang memegang amanah juga tak boleh pakai menghadap sangat suapan. Bila disuap, sewajarnya tutup mata, pekak telinga, tak tahu apa-apa. Orang yang ambil dah turun-temurun mereka mengambil suapan, sehingga diorang pun dah pencen, dah out of office. Batch-batch yang baru ini yang bertindak. Sistem collapse. Apa pun kita buat, tak usah ceritalah juta-juta. Yang ini pun kita tak tahu amount. Tekanlah kepada penceroboh-penceroboh ini. Diorang bayar kepada siapa? Siasat dan heret mereka ini. Walaupun mungkin ada yang dah pencen ke muka pengadilan. Saksi-saksi ni ramai. I'm sure they paid someone. Betul tak? Kita jangan keluar tajuk. Kita jangan mempersalahkan MP, DAP, semua tu. That particular MP adalah penasihat Samka Save Musang King Alliance. So dia selain daripada dia menjaga hati pengundi di dalam kawasan parlimen dia, dia adalah penasihat kepada ni. So dia buatlah apa yang dia mampu. Biarlah dia. Jangan kaitkan politik. Fokus 2 sahaja. Jangan menceroboh. Dan kedua, cari yang kenyang sampai ke akar undi. Dan baru lesson learn.